Nampaknya kontroversi telur masam yang dicetuskan oleh Khalidah Yusra, pemilik Kedah Crab, makin panas apabila kedai milik beliau diserbu pihak Kementerian Kesihatan Malaysia atau KKM. Menerusi beberapa perkongsian di Facebook, Khalidah mendedahkan pihak KKM datang bertemu dengannya bagi mendapatkan penjelasan dan akan membuat pemeriksaan lanjut termasuk memanggil beliau ke pejabat KKM untuk siasatan. Tidak cukup dengan itu, Kedah turut memohon maaf secara terbuka atas apa yang berlaku dan mengakui kesilapannya dalam menguruskan hal peribadi serta perniagaannya, dan beliau menjelaskan kedainya akan ditutup sementara pada 26 Jun 2025 bagi tujuan sanitasi. Selain memohon maaf kepada vendor dan pelanggan yang terkesan, Kedah turut menzahirkan rasa kesal apabila isu melibatkan dirinya memberi tempias kepada ramai pihak yang tidak bersalah. Beliau turut menyatakan kesediaan untuk berubah dan menjanjikan agar kesilapan tersebut tidak berulang lagi. Segalanya bermula apabila Kedah membuat siaran media sosial bahawa beliau terkena virus herpes, iaitu penyakit jangkitan kelamin di mukanya. Apa yang mencetuskan kontroversi sewaktu Kedah membuat siaran langsung di hadapan doktor yang merawat pesakitnya. Kedah tanpa segan silu menyatakan secara gurauan kemungkinan beliau terkena jangkitan kelamin dari telur masam suaminya. Ujarnya, biji-biji lepuhan pada bibir menyebabkan rasa kebas tetapi tidak menyakitkan. Bagaimanapun, apa yang membuatkan warganet terkedu ialah apabila usahawan berusia 28 tahun itu selamba mendakwa jangkitan itu mungkin berpunca daripada suaminya. Doktor Kesihatan Lelaki, Dr. Ahmad Samhan Awang, dalam satu perkongsian menjelaskan, jangkitan itu tidak semestinya boleh ditularkan menerusi pasangan. Ia bukan semata-mata datang daripada lelaki. Kata doktor lagi, apabila bibir naik gelembung kecil, pedih, rasa panas, ramai fikir itu ulcer. Tetapi jika berulang, ada kemungkinan ia herpes mulut, herpes simplex virus type 1. Ada yang datang mengadu, lepas saya buat hubungan intim oral, bibir saya terus melepuh. Suami saya punya bau pelik. Ya, ia boleh jadi punca jangkitan, tapi penting untuk kita faham. Herpes bukan semata-mata datang dari lelaki. Virus ni sangat mudah berjangkit dan ramai orang tak sedar mereka dah bawa virus ini sejak kecil, katanya. Menurut Dr. Samhan lagi, virus berkenaan juga boleh tidur dalam badan dan boleh aktif balik bila sistem imun lemah seperti ketika stres, demam maupun akibat kedatangan haid. Kadang-kadang ia menjangkiti individu semasa kecil, menerusi ciuman ahli keluarga, berkongsi sudu atau tualak kongsinya. Terdapat pelbagai cara yang boleh menyebabkan ia merebak seperti ciuman, walaupun tiada luka nampak, hubungan intim secara oral dengan pasangan dijangkiti, menggunakan barang peribadi orang lain atau berkongsi barangan seperti salap bibir, sudu atau penyedot minuman. Malah, sentuhan tangan dari kawasan dijangkiti ke mulut sendiri boleh menjadi punca. Tanda-tanda herpes mulut, gelembung kecil di bibir, rasa gatal, panas dan pedih, demam ringan dan tidak bermaya. Kepada individu yang mendapati bibir mula melepuh atau rasa pedih, jangan ambil ringan. Herpes mulut mudah berjangkit, kadang tanpa disedari. Jaga kebersihan, elak berkongsi barang peribadi, dan sentiasa peka dengan perubahan tubuh. Lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian, kongsinya. Ulcer bibir, jangan cepat buat tuduhan. Sementara itu, pengamal perubatan, Dr. Zubaidi Ahmad turut memberitahu, lepuhan pada bibir disebabkan oleh HSV1 tidak semestinya akibat jangkitan kelamin berbanding dengan jangkitan herpes simplex virus jenis 2, HSV2. Herpes simplex virus jenis 1, HSV1, biasanya merujuk kepada herpes simplex virus type 1, HSV1. HSV1 biasanya menyebabkan luka sekeliling mulut yang dikenali sebagai cold sores atau ulcer bibir. Ada dua keadaan punca jangkitan. Ia boleh berlaku jika ada hubungan oral genital dengan individu yang dijangkiti. Patutlah doktor yang merawat tersipu-sipu menjawab soalan pesakit. Bermakna jika pesakit adalah wanita yang ada jangkitan dan luka di bibir, virus itu mungkin berasal dari alat kelamin suami. Allah, malunya nak cerita mendalam, tetapi untuk lebih faham saya berterus terang sahaja. Ia juga biasa berlaku dalam kalangan orang yang bujang dan pasangan tidak curang. Virus HSV1 boleh kekal dalam badan sepanjang hayat kerana jangkitan boleh berlaku seawal zaman kanak-kanak melalui ciuman atau perkongsian sudu dan tidak disedari sehingga virus itu aktif semula. Titip dari Zubaidi, tidak dinafikan kebanyakan individu yang membawa virus HSV1 tidak menunjukkan gejala. Maknanya wanita itu mungkin pernah ada jangkitan virus HSV1 ketika kanak-kanak tanpa dia sedari atau ingat.
Apabila dia stres atau sistem daya tahan menjadi rendah, virus itu aktif semula dan menyebabkan luka di bahagian bibir. Sebagai kesimpulan perubatan, benar, HSV-1 adalah penyakit kelamin suami jika jangkitan berlaku di kawasan genital suami. Namun, ia tidak semestinya datang daripada pasangan lain dan bukan bukti langsung kecurangan. Ia mungkin berasal dari wanita itu sendiri yang pernah dijangkiti virus tanpa disedari. Diagnosis dan penjelasan lanjut perlukan ujian makmal seperti ujian tindak balas rantai polimeras PCR atau ujian serologi dan riwayat perubatan lengkap. Berikut adalah saranan dari Zubaidi kepada individu yang mengalami lepuhan. 1. Tidak cepat membuat kesimpulan atau tuduhan. 2. Mendapatkan penilaian pakar sama ada pakar perubatan keluarga atau pakar dermatologi. 3. Rawatan antivirus seperti acyclovir atau valacyclovir boleh membantu kawal jangkitan. Sementara itu, Facebook Public Health Malaysia, PHM, menjawab pertanyaan warga maya bagi mendapatkan kepastian sama ada HSV-1 boleh ditularkan dengan sentuhan khususnya bagi penjual makanan. Rawatan antivirus seperti acyclovir atau valacyclovir boleh membantu kawal jangkitan. Sementara itu, isu ini meniadi panas apabila netizen menganggap perkataan telur masam bopeh menjatuhkan maruah perempuan dan memalukan saja. Ramai yang mengutuk keadaan suami isteri yang disifatkan tidak sensitif dengan masyarakat. Malah kisah telur masam menjadi ajukan di media sosial oleh TikToks. Malah berita premis jualan kreda lena serbu KKM pun menjadi bahan kutukan netizen yang menganggap semua ini terjadi atas kesalahan keadaan sendiri. Akibat kejadian telur masam ini, keadaan mengakui jualan beliau jatuh teruk dan beliau berjanji akan perbetulkan kesalahan beliau.